Pada setiap tahun, golongan elit dunia didakwa mengadakan ritual rahsia di dalam hutan ini. Bohemian Grove merupakan sebuah kawasan perkemahan persendirian seluas kira-kira 2,700 ekar yang terletak di tengah hutan Redwood di California, Amerika Syarikat. Kawasan ini dimiliki oleh Bohemian Club, sebuah kelab eksklusif yang diasaskan pada tahun 1872. Setiap tahun pada pertengahan Julai, kira-kira 2,500 ahli dan tetamu berkumpul di sini selama lebih daripada 2 minggu. Antara mereka termasuk ahli perniagaan terkenal, pegawai kerajaan, eksekutif media, artis dan bekas Presiden Amerika Syarikat. Orang awam tidak dibenarkan masuk dan kawasan ini dikawal oleh pasukan keselamatan persendirian sepanjang tahun. Bohemian Grove paling terkenal dengan satu upacara yang dikenali sebagai Cremation of Care. Dalam upacara ini, para peserta memakai kostum dan membakar patung manusia sebagai sebahagian daripada persembahan teater di hadapan sebuah patung burung hantu setinggi 9 meter. Pada tahun 2000, Alex Jones dan seorang juru kamera berjaya menyelinap masuk dan merakam upacara tersebut secara rahsia. Rakaman itu kemudiannya mencetuskan pelbagai teori konspirasi mengenai apa yang sebenarnya berlaku di dalam Bohemian Grove.